Dia punya panel solar ni tak berapa besar sangat dia punya saiz. Tapi panel dia ni dah cukup sebab dia pakai panel model baru. Yang ni dia punya solar panel. Dekat bahagian sini lampu ni akan cas. Jenis monokristalin. Warna dia hitam pekat macam ni. Kalau banding dengan panel solar model lama, untuk saiz sama macam ni, yang model ni dia lebih keluarkan banyak output. Jadi sebab tu kalau korang tengok, lampu solar sekarang panel dia ni kecil-kecil sebab power dia ni tinggi. Dan waktu mendung, dia lebih perform banding panel lama. Kalau musim hujan, korang dah tak perlu risau. Lampu solar korang ni tetap dapat cas yang cukup untuk nyala terang sepanjang malam. Kalau yang jenis lama, dia warna biru pekat. Yang tu yang model lama. Kalau yang monokristalin ni, warna hitam pekat macam ni. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang boleh tahan, boleh nyala dari maghrib sampai subuh dengan selamba, mudah untuk pasang, nak pasang dekat bawah rumah macam ni boleh, pasang dekat dinding bengkel macam ni pun boleh, nak jadikan lampu jalan pun boleh. Korang boleh check yang model ni. Harga dia memang mampu milik. Saya dah repeat banyak biji. Saya dah pasang dekat sekeliling rumah, kiri kanan semua. Kalau korang plan untuk pasang lampu solar banyak, grab terus model ni. Beli banyak-banyak pun model dia tak keras sangat.